Assalamualaikum. Alhamdulillah siap lagi sebuah produk Alza. Asal kereta auto convert kepada half-cut Paso Sete keyless. Jadi barang-barang yang ditukar kalau kita tengok pada bahagian enjin ialah enjin, gearbox, wiring system, set aircon, dash shaft, absorber, wiring satu kereta. Jadi owner minta kita untuk spray enjin beliau kepada warna orange. So kita dah buat apa yang customer request, dan kereta ni sebelum ni tak ada ABS, so kita runningkan sekali dengan ABS system. Ini adalah dashboard Paso Sete model keyless, aircon digital. Jadi aircon kita menggunakan aircon digital. Just kita tekan button, kita nak naikkan apa angin dia. Okey, kita boleh kontrol kat sini suhu. Dan kita pusing-pusing je. Memang mudah. Ada kat sini. Okey, ini adalah tray air, ada kiri kanan. Lower. Dan ada lagi compartment kat sini. Ini adalah untuk shifting gear. Apabila anda menggunakan sistem keyless, pastikan remote anda ada pada anda. Okey, kalau kita nak start, just pulas button, kita start. Nak off pun sama, kita off balik, tekan balik, turun. Janji remote ada pada korang. Nak start, just on saja. And then ini adalah brake kaki lah yang kat sini. Bila kita nak lock unlock, just kita tekan lock button, tekan lagi sekali untuk unlock button. Tekan lock, tekan lagi sekali untuk unlock. Dan pastikan juga remote berada dekat pada anda. So button ni yang anda akan dapat kiri dan juga kanan. Sama juga pada bahagian sebelah kanan driver. Anda tekan button lock dan button unlock. Lock dan unlock. Pada bahagian belakang, owner dapat bonnet komplit dengan spoiler, lampu belakang kiri kanan dan juga bumper berserta dengan lip belakang. Pada bahagian sisi, side skirt kita bagi juga kiri dan kanan. Jadi owner tambah pintu komplit depan belakang. Bermakna pintu komplit anda akan dapat pintu, side mirror auto flip, cermin, door visor, juga door trim atau door panel. Anda akan dapat keempat pintu, bahagian depan dan juga bahagian belakang. Satu lagi yang best pada sistem Paso Sete ni, kalau kita nak reverse, cermin dia boleh turun. Jadi tengok kita pergi reverse, cermin belah kiri akan turun. Kalau kita pergi end, dia naik balik. So bila reverse, dia akan turun. So kita boleh tengok benda dekat bawah lah, dekat belah tepi tu. Jadi kelebihan pada Paso Sete ni adalah tadi ada mirror river down. So bila reverse, cermin belah kiri akan turun. Dan ada juga ABS system, electronic power steering, dan satu lagi shiftronic. So kita boleh gunakan kereta ni dengan cara manual. So kita just tarik ke kanan. Jadi kalau kita nak drop gear, tekan dia. Tekan turun, dia akan drop. Dia satu balik. So kita ni, kalau kita nak naik gear, tekan dia. Ikut selesa kita memandu. Macam manual, tapi dalam gearbox. Nampak apa kelebihan sistem Paso Sete ni. Okay? So kalau kita nak relax balik, nak jalan di shift ke kiri, dah ada nombor plate. Jika anda berminat dengan package ini, anda boleh klik link di bio untuk sebarang pertanyaan lanjut, ataupun anda boleh terus datang ke garaj kami yang berada di WJ1 Subang Jaya, ataupun Waze JDM Konsep Garage Warehouse WJ1 Subang Jaya. Assalamualaikum.